Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang adil lagi bijaksana, tim-tim kehormat, guru-guru serta hadirin yang saya hormati sekalian. Di era kecerdasan buatan semakin menguasai dunia, ketika teknologi berkembang sepantas kilat dan maklumat berada di ujung jari, sebuah persoalan besar sedang menanti jawapan daripada generasi muda seperti saya. Siapakah yang akan memimpin dan mempertahankan masa depan Malaysia? Hadir menjawab persoalan itu, saya Izara Surfina Murtazadudin, anak Malaysia yang membawa suara generasi pewaris bangsa, tampil dengan penuh keyakinan untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirin yang dihormati, negara bangsa bukan sekadar negara yang mempunyai sempadan geografi atau sistem pemerintahan. Negara bangsa ialah sebuah keluarga besar yang terdiri daripada rakyat yang bersatu hati, berkongsi identiti kebangsaan dan bergerak menuju satu matlamat yang sama, iaitu kemajuan, keamanan dan kemakmuran negara. Persoalannya, mengapakah kita perlu bersama membina negara bangsa? Jawapannya jelas. Kerana masa depan Malaysia bukan hanya terletak pada seorang pemimpin semata-mata, tetapi terletak pada setiap bahu rakyat yang mencintai tanah air ini. Hadirin sekalian, untuk membina negara bangsa yang kukuh, terdapat 3 tonggak utama yang perlu diperkasakan. Tonggak pertama, memperkukuhkan perpaduan rakyat. Malaysia merupakan negara yang unik. Kita hidup dalam pelbagai kaum, agama, budaya dan bahasa. Namun, keunikan inilah yang membuatkan Malaysia istimewa di mata dunia. Kita boleh berbeza warna kulit, berbeza kepercayaan dan berbeza adat resam, tetapi kita berkongsi satu perkara yang sama, iaitu kecintaan terhadap negara. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sejarah telah membuktikan bahawa perpaduan menjadi kunci kejayaan negara. Ketika negara berhadapan dengan pelbagai cabaran, rakyat yang bersatu mampu mengatasinya dengan semangat kebersamaan yang tinggi. Oleh itu, budaya hormat menghormati, toleransi dan saling memahami perlu terus dipupuk agar keharmonian negara dapat dikekalkan. Hadirin yang saya hormati sekalian, tonggak kedua ialah melahirkan generasi berilmu dan berintegriti. Pada abad ke-21, kekuatan sebuah negara bukan lagi diukur melalui kekayaan sumber-sumber jadi semata-mata, tetapi sebaliknya, kekuatan sebuah negara terletak pada kualiti rakyatnya. Negara memerlukan generasi yang berpengetahuan, kreatif dan inovatif. Namun, ilmu tanpa integriti ibarat kapal tanpa kompas. Kita boleh menjadi pakar teknologi, saintis atau pemimpin hebat, tetapi tanpa nilai amanah, jujur dan tanggungjawab, pembangunan negara akan kehilangan arah. Sebagai pelajar, tanggungjawab kita untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, menghormati guru dan membentuk sasiah yang unggul. Inilah sumbangan yang terbesar yang boleh kita berikan kepada negara pada hari ini. Hadirin sekalian, tonggak ketiga ialah menyemarakkan semangat patriotisme. Ramai yang beranggapan patriotisme hanya terselah ketika sambutan bulan kebangsaan. Hakikatnya, patriotisme ialah rasa cinta yang sentiasa hidup dalam jiwa setiap rakyat. Patriotisme bermaksud mematuhi undang-undang, menjaga keharmonian masyarakat dan menghargai keamanan negara dan bersama membina dan bersama menyumbang kepada kemajuan dan kemakmuran tanah air dalam apa jua bidang yang diceburui. Seorang guru yang mendidik dengan ikhlas ialah patriot. Seorang petani yang mengusahakan tanah demi bekalan negara juga ialah patriot. Seorang pegawai keselamatan yang mempertahankan tanah air ialah patriot. Dan seorang murid yang belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi insan yang berjaya juga ialah patriot. Hadirin yang dihormati, dalam dunia tanpa sempadan hari ini, cabaran dalam membina negara bangsa semakin kompleks.
Namun, makin kompleks penyebaran berita palsu, budaya kebencian dalam media sosial dan sikap mementingkan diri sendiri mampu menggugat perpaduan yang telah dibina sekian lama. Nah, justru kita mestilah menjadi rakyat yang bijak menilai maklumat, matang dalam membuat keputusan dan sentiasa mengutamakan kepentingan negara serta kepentingan peribadi. Ingatlah, sebuah bangunan yang tinggi tidak sebuah bangunan yang tinggi memerlukan asas yang kukuh. Begitu juga Malaysia. Malaysia tidak akan hanya berdiri teguh jika rakyatnya tidak bersatu hati dan bergandeng bahu. Hadirin sekalian, andai perpaduan menjadi budaya, andai ilmu menjadi senjata, andai patriotisme menjadi jiwa, maka tiada sebab untuk Malaysia gagal dalam melakar kejayaan yang lebih gemilang pada masa hadapan. Maka kita menjadi generasi yang bukan sekadar mewarisi kejayaan, tetapi generasi yang mencipta kejayaan baru untuk negara. Marilah kita menjadi generasi yang bukan sekadar menikmati kemerdekaan, tetapi generasi yang mengisi kemerdekaan dalam setiap kecemerlangan. Marilah kita menjadi generasi yang bukan sekadar bermimpi tentang masa depan Malaysia, tetapi generasi yang membina masa depan Malaysia. Kerana negara bangsa yang hebat tidak lahir secara kebetulan, tetapi terbina melalui kesatuan hati, kekuatan ilmu dan semangat patriotisme seluruh rakyat. Akhir kata, ayo kita satukan tekad, kita eratkan perpaduan dan kita bersama